Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Ramai sekarang sedang menunggu pembayaran STR fasa 3 dan tertanya-tanya bilakah bayaran akan masuk ke akaun masing-masing. Setakat ini, kerajaan masih belum mengumumkan tarikh rasmi pembayaran STR fasa 3 2026. Namun penerima sudah boleh membuat semakan status permohonan dan status bayaran melalui portal rasmi MYS. Bagi anda yang ingin semak status STR, caranya sangat mudah. Pertama, masuk ke portal rasmi STR melalui laman bantuan-tunai.hasil.gov.my. Selepas itu tekan pada bahagian log masuk MYS. Kemudian masukkan nombor MyCard dan kata laluan anda. Selepas berjaya log masuk, anda boleh melihat status permohonan STR sama ada lulus, dalam proses ataupun perlu kemaskini maklumat. Selain itu, anda juga boleh melihat status pembayaran sama ada sudah dikreditkan ke akaun bank ataupun belum diproses. Kalau terdapat masalah seperti gagal kredit atau maklumat tidak lengkap, biasanya sistem akan memaparkan notis tertentu pada akaun MYS anda. Kami juga nasihatkan supaya anda sentiasa memantau portal rasmi STR kerana pengumuman pembayaran fasa 3 dijangka akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Elakkan mudah percaya kepada maklumat tidak rasmi yang tersebar di media sosial sebelum ada pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan. Untuk semakan rasmi STR, kami letakkan pautan portal rasmi di ruangan deskripsi video ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsi dan ikuti channel ini untuk lebih banyak info bantuan dan berita semasa.